Orang kata Imam Syafi'i buat, Imam Syafi'i pun tak buat. Kalau tuan-tuan baca di dalam kitab dalam perbahasan berhubung dengan isu kematian ini, Imam Syafi'i kata bila meninggal dunia seseorang, dia lebih suka orang yang duduk di atas kubur itu sekadar masanya mengambil masa orang melapah kulit kambing, iaitu berhubung dengan masalah talqin bila berlaku kematian. Talqin ini tuan-tuan, bukan yang Nabi sebut tu laqinu mautakum bila ilaha illallah tu. Talqin yang difahami oleh orang Melayu. Ada talqin yang dimaksudkan mengajar orang yang hampir mati dengan la ilaha illallah, itu juga disebut talqin. Yang keduanya talqin bila berlaku kematian kepada seseorang setelah dikebumikan jenazah dia, lalu ada orang baca talqin kan, wahai si fulan bin si fulan, jika datang kedua malaikat kepada kamu menanyakan beberapa soalan, jangan kamu takut dan gentar, kerana mereka adalah hamba Allah. Oh, dia seronok cakap, dia duduk atas, orang di bawah tu susah hati. Jangan kamu takut dan gentar, dia kata. Dia tak bagi orang tu takut. Jawablah dengan lidah yang fasih bila ditanya ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Jawablah Allah Tuhanku. Siapa Nabi kamu? Muhammad Nabiku. Apa kitab kamu? Quran. Sampai habis soalan. Sebahagian ulama, sebahagian besar daripada kalangan ulama kata benda ni tidak sunnah. Walaupun ramai orang buat kan, dia tidak sunnah. Bila tidak sunnah dianggap sebagai bid'ah. Sebab Nabi SAW tidak buat. Orang kata Imam Syafi'i buat, Imam Syafi'i pun tak buat. Kalau tuan-tuan baca di dalam kitab dalam perbahasan berhubung dengan isu kematian ini, Imam Syafi'i kata bila meninggal dunia seseorang, dia lebih suka orang yang duduk di atas kubur itu sekadar masanya mengambil masa orang melapah kulit kambing. Duduk atas kubur tu setelah mengebumikan jenazah, kita duduk atas kubur tu, masa dia singkatnya sebagaimana orang melapah kulit kambing. Lama kan? Sekejap tu. Dan dia kata aku lebih suka supaya berdoa, kerana dalam hadis kata istaghfiru li ahikum fa innahu al-an yus'al. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala kerana bahawasanya sekarang dia sedang ditanya. Maka dalam hadis ada talqin, tak disuruh, sahabat pun tak pernah buat, Imam Syafi'i pun tak buat. Tetapi hadirin sekalian, kalau ada orang buat, yang tu kita kena tolak ansur. Walaupun kita tak buat, bagus. Yang tu paling betul, tidak buat. Yang tu kita kena tolak ansur. Sebab apa? Sebab sebahagian daripada ulama Syafi'i menganggap perkara itu sunnah. Di antaranya Imam Nawawi menyebut di dalam kitabnya, kitab Majmu' Imam Nawawi, satu kitab besar di dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi mari mengemukakan beberapa dalil. Di antaranya hadis yang lemah. Hadis ini ulama kata lemah, tidak kuat. Hadis yang dikemukakan oleh Imam Nawawi ini disebut oleh Imam Qurtubi di dalam kitabnya Tazkiratul Mauta adalah hadis yang syaz. Hadis yang syaz ini, dan ada juga ulama kata hadis yang gharib, sebahagian daripada hadis-hadis yang dhaif. Dan isu talqin ini, hukum amalan talqin ini diamalkan oleh orang Syam. Jadi Imam Nawawi kata dalam mazhab kami sunat. Maknanya kalau ada orang buat talqin, tak usah berbalah dalam masalah ni. Walaupun saya sendiri tak setuju orang buat, sebab Nabi tak buat, sahabat pun tak buat, Imam Syafi'i tak buat. Yang paling betulnya kita doa, itu yang paling betul. Tetapi kalau orang buat, jangan kita kata haram, kerana perkara ini masih diperselisihkan oleh ulama. Ulama-ulama hadis yang besar-besar pun dalam isu ini, walaupun mereka tak buat, mereka ini bertolak ansur. Yang tu kita kena tahu, sama ada orang yang belajar sunnah ataupun tidak belajar sunnah. Yang ni dia kena tahu. Kadang-kadang isu kunut berbalah di kalangan orang awam, isu talqin berkelahi. Jadi perkara ini walaupun kita kata tidak ada dalil dan nas yang sharih yang jelas Nabi buat, cuma ada ulama ambil
ambil amalan orang Syam ataupun hadis yang lemah untuk diamalkan, maka yang tu kita tolak ansur. Tetapi yang paling baiknya macam mana? Apa yang dibuat oleh Nabi. Hak tu paling betul. Bila Nabi ke bumi ke jenazah, dia doa. Hak tu paling baik lah. Paling baik. Dan Imam Syafi'i pun kata, apa yang aku suka sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.